PU Rahmat dedahkan Harrods korban dron RM18,000 demi Palestin. Farok kata, tak apa bang, drone ni saya nak infakkan jalan Allah. Drone ni saya nak korbankan untuk GSF. Aktivis Global Sumut Flotilla Muhammad Haris Azrami atau dikenali sebagai Harrods menggunakan drone bernilai RM18,000 hasil titik peluhnya demi misi pelayaran sumut ke Gaza sebelum akhirnya dipercayai terpaksa ditenggelamkan sebelum bot mereka dipintas rejim Zionis. Seorang lagi aktivis Rahmat Ihsan Muhammad Sofian Rahmat Sumut Nusantara berkata, Harrods malah pada awalnya ingin membawa sama kelengkapan rakaman termasuk kamera DSLR dan komputer riba sebelum dipujuk agar ditinggalkan sahaja dan tidak dibawa bersama. Dia cakap kat luar. Lepas tu dah lah drone tu 18,000. Drone tu 18,000. Dah lah drone tu 18,000. Dia baiki pula berapa ribu. Jadi kau tahu drone tu harga 20 lebih ribu. Sebutlah 21,000 contoh. Lepas tu 21,000 sekarang dibawa pergi GSF. Saya jumpa dia kat Marmaris. Inilah orang ikhlas Harok ni orang ikhlas. Oh loh, motor dia. Harok ni orang ikhlas lah. Saya cakap dalam bab Gaza ni dia orang ikhlas. 20,000 ni saya jumpa dia dekat Marmaris. Marmaris ni pelabuhan di Turki. Saya kata kat dia, Rock, lepas daripada Marmaris ni kita tak berhenti dah. Kita terus ke Gaza. Jadi Rox, bagi kau punya drone kat aku, simpan. Biar aku simpan drone, nanti kau dah balik nanti kau ambil dengan aku drone. Tahu apa Rock kata? Tak apa bang, drone ni saya nak infakkan jalan Allah. Drone ni saya nak korbankan untuk GSF. Drone ni saya nak korbankan untuk Gaza. Inilah Harrods. Orang baik, orang lurus. Jadi saya harap orang yang dalam keliling dia, orang dalam circle dia, jaga dia baik-baik sebab dia ni terlalu lurus. Seperti mana lurusnya dia, bila mana dia pergi lempar coklat kecil-kecil tu ke dalam laut, dia bukan tak sayang hidupan laut, dia lurus. Jadi apalah kita nak dengki sangat sampai kutuk dia, body shaming dia, cakap dia bodoh, kutuk braces dia, kutuk dia kurus, kutuk dia punya muka. Kau ingat kau handsome sangat, kau kutuk orang. Jadi kita lihatlah kebaikan orang. Kita kena ingat dalam satu konsep, kita kena ingat dalam satu ayat. Saya nak tutup dengan ayat ni lah supaya kita dapat fikir. Segemuk-gemuk ikan ada durinya, ada tulangnya. Segemuk-gemuk ikan ada tulangnya. Dan sekurus-kurus ikan ada dagingnya. Sejahat-jahat orang ada baiknya, sebaik-baik orang ada kurangnya, ada jahatnya. Kau nak cari apa? Kau nak cari apa? Kau nak cari apa? Manusia ni mana ada sempurna. Jadi kalau ada orang kat sana kutuk Harok macam-macam, engkau tu sempurna sangat ke? Okey? Saya tutup dengan benda ni.